makan apa Aku ingat nak makan bakute lah. Tak ada aku kau. Macam tahu je isi hati aku kan. Elok lah man. Haram. Siapa nak marah kau? Kau beritahu aku siapa nak marah kau? Allah man. Memang lah. Ui man. Ada Star Wars at Miniso. New drop man. Aku bilang gila je. Man, ada Baby Yoda. Jangan sentuh dia man. Kau sentuh Man, kau? tak boleh man. Kau manager dia marah man. Kau panggil manager dia. Aku nak tengok muka dia. Tak payah man. Jangan sentuh gerobok tu man. Tak ada hal. Semua barang ni aku minat. Aku memang nak beli lah man. Aku pun setuju tau. Kau belah lah kau. Kau tengah record kan? Lalu-lalu man. lah. Aku boleh record balik man. Bro. Benda ni tak lari man. Mata tu. Tak apa ke? Aku nak beli man. Tapi mak aku tak bagi simpan pada patung ni. Kat rumah. Bro. Kau call mak kau sekarang? Buat apa Kau man? call mak kau sekarang? Buat apa? Pecah muka dia ni. Man, mak aku tu man. Dah? Kau nak buat apa ni man? Tak. Kau sekarang call dia. Dasar mak deraka. Kau jangan bagi aku datang rumah kau. Hilang nyawa orang tua tu. Man, Cakap mak aku tu man. Ha. Ui, banyak ke barang-barang kat Miniso ni, Star Wars ni collection. Ini kalau tak ada siapa jaga ni man, memang kena rembat ni man. Ui, ya. Dah. Aku dah ambil dah. Man. Tak apa. Okey. Kau nak kan? Kau minat kan? Mencuri kan? Tak aduhai kantoi pula. Man. Kantoi dah man. Dah kantoi dalam CCTV man. Aku tahu kau pinjam dulu. Dalam CCTV nampak man. Pinjam dulu lah. Kau apa nak rembat-rembat kau sampai aku rembat kau. Pergi balik kan kau. Kau pergi tanya manager kau lah. Panggil manager, panggil bos dia datang lah. Cerita dengan aku kalau berani. Kau tak bayar. Maknanya kau pinjam lah. Betul tak? Memang salah aku man. Kantoi. Tak ada. Kantoi pula. Nah, aku bawa untuk kau. Man. Kau nak stokin apa ni? Ui man. Kau janganlah curi man. Bro. Dia nak tudung-tudung kau kan? Tak apa, biar aku buat kerja untuk kau. Man, tak. Pasal mak kau tu nanti, biar aku letup muka dia. Mak aku tu man.